Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurin Nabiah binti Yusof daripada IPT Kampus Ilmu Khas. Hari ini saya bersama rakan sepembelajaran dengan saya, Nur Sofia Hanim binti Muhammad Rosdi daripada IPT Kampus Temenggong Ibrahim. Tujuan perbincangan kita pada hari ini ialah untuk berkongsi beberapa alat digital yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Saya akan berkongsi 4 alat digital iaitu Google Classroom, Canva, Padlet dan Quizizz. Harapan saya, melalui sesi ini kita dapat bertukar-tukar idea dan melihat bagaimana setiap alat digital ini boleh membantu guru menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan. Terima kasih Nurin. Saya rasa tajuk ini sangat menarik kerana sekarang penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin meningkat. Saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang alat-alat digital yang Nurin pilih. Baiklah, saya ingin mulakan dengan Google Classroom. Boleh terangkan apakah Google Classroom? Sudah tentu, Google Classroom ialah satu platform pembelajaran yang dibangunkan oleh Google bagi membantu guru menguruskan kelas secara dalam talian. Platform ini membolehkan guru mewujudkan kelas digital tanpa menggunakan banyak kertas. Guru boleh menjemput murid menyertai kelas menggunakan kod kelas yang disediakan. Selepas murid menyertai kelas tersebut, guru boleh membuat naik nota, video, slide pembentangan dan lembaran kerja dan pautan ke laman web lain. Selain itu, guru juga boleh memberi tugasan kepada murid secara terus melalui Google Classroom. Murid hanya perlu membuka tugasan tersebut, menyiapkan latihan dan menghantarnya semula kepada guru dalam platform yang sama. Guru juga boleh menetapkan tarikh akhir penghantaran supaya murid lebih berdisiplin. Apa yang saya suka tentang Google Classroom ni ialah semua bahan pembelajaran disimpan dalam satu tempat sahaja. Jika murid tertinggal kelas atau ingin mengulang kaji mata pelajaran, mereka hanya perlu membuka balik Google Classroom tu. Sebagai bakal guru, saya rasa platform ini sangat membantulah kerana semua dokumen lebih tersusun dan mudah diuruskan. Jadi Google Classroom bukan sekadar tempat menghantar tugas? Betul. Ia juga menjadi medium komunikasi antara guru dan murid. Guru boleh membuat pengumuman, memberikan maklum balas terhadap tugasan murid dan berkongsi maklumat penting dengan cepat. Malah, Google Classroom ni juga boleh dihubungkan dengan Google Drive, Google Doc dan Google Form. Ini menjadikan proses pembelajaran lebih sistematik dan mudah diakses. Baiklah, sekarang saya ingin bertanya tentang Canva. Mengapa Canva begitu popular dalam kalangan guru? Pada pandangan saya, Canva ni sangat popular kerana aplikasi ini mudah digunakan walaupun oleh pengguna yang tidak mempunyai kemahiran reka bentuk. Canva menyediakan pelbagai template yang menarik seperti slide pembentangan, poster, infografik, kad ucapan, lembaran kerja, sijil dan video pembelajaran. Guru hanya perlu memilih template yang sesuai lah dan mengubah sesuaikan dengannya mengikut keperluan. Selain itu, Canva mempunyai pelbagai ikon, gambar, animasi yang bergerak dan font yang menjadikan bahan PDP lebih menarik. Sebagai contohlah, jika saya ingin mengajar topik kitaran air, saya boleh menghasilkan infografik yang berwarna-warni dan mudah difahami. Dengan adanya visual seperti ini, murid lebih mudah memberi perhatian dan memahami isi pelajaran. Selain digunakan oleh guru, Canva juga sesuai digunakan oleh murid untuk menghasilkan tugasan. Contoh lain, murid boleh menghasilkan poster berkaitan penjagaan alam sekitar atau infografik tentang makanan seimbang. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja belajar kandungan pelajaran tetapi juga mengembangkan kreativiti dan kemahiran menggunakan teknologi. Nampaknya Canva bukan sahaja menjimatkan masa guru, malah membantu menghasilkan bahan yang lebih kreatif. Ya, betul. Canva juga boleh digunakan secara percuma dan boleh diakses melalui telefon bimbit ataupun komputer. Baiklah Nurin,
Saya juga sering mendengar tentang Padlet tetapi belum pernah menggunakannya. Apakah fungsi Padlet? Padlet ialah satu platform kolaboratif yang membolehkan guru dan murid berkongsi idea dalam satu papan digital. Guru boleh mencipta satu Padlet dan berkongsi pautannya kepada semua murid. Selepas itu, setiap murid boleh menulis pendapat, memuat naik gambar, video, fail atau pautan yang berkaitan dengan topik yang telah dipelajari. Apa yang menarik ialah semua hasil perkongsian akan dipaparkan pada satu papan yang sama. Ini memudahkan guru melihat penglibatan setiap murid. Sebagai contohlah, jika saya mengajar tajuk pencemaran alam sekitar, saya boleh meminta setiap murid memberikan satu langkah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Semua jawapan akan dipaparkan terus dalam Padlet. Melalui aktiviti ini, murid dapat membaca idea rakan-rakan mereka dan belajar daripada perkongsian tersebut. Padlet juga sangat sesuai digunakan untuk aktiviti sumbang sarang, refleksi selepas pembelajaran dan kerja berkumpulan. Pada pendapat saya, Padlet ini sangat sesuai untuk menggalakkan murid berkomunikasi dan berkongsi idea. Betul tu, Sofia. Murid yang kurang yakin bercakap di hadapan kelas juga boleh menyampaikan idea melalui Padlet ni. Alat digital terakhir ialah Quizizz. Mengapa ramai guru menggunakan Quizizz? Quizizz ialah platform pembelajaran berasaskan permainan atau gamification. Guru boleh membina kuis secara dalam talian atau menggunakan kuis yang telah disediakan oleh pengguna lain. Semasa murid menjawab soalan, mereka akan memperoleh markah secara automatik tanpa guru perlu menanda secara manual. Quizizz juga mempunyai papan kedudukan yang menjadikan suasana pembelajaran lebih menyeronokkan. Murid biasanya lebih bersemangat kerana mereka ingin memperoleh markah yang tinggi. Selain itu, guru boleh melihat laporan pencapaian murid selepas kuis selesai. Melalui laporan tersebut, guru dapat mengenal pastilah soalan yang ramai murid tidak dapat jawab. Ini membantu guru merancang aktiviti pemulihan atau pengukuhan. Sebagai contoh, selepas selesai mengajar satu topik, saya boleh menyediakan kuis sebanyak 10 soalan menggunakan Quizizz. Dalam masa beberapa minit saja, saya sudah mengetahui tahap penguasaan murid terhadap topik tersebut. Jadi, pada pendapat saya, Quizizz ni bukan sekadar permainan tetapi juga merupakan satu bentuk pentaksiran formatif yang sangat berkesan. Saya setuju dengan Nurin. Dengan adanya unsur permainan, murid lebih seronok untuk belajar. Ya, apabila murid seronok, mereka akan lebih termotivasilah untuk belajar dan memberikan tumpuan yang penuh semasa PDP berlangsung. Terima kasih atas perkongsian yang sangat jelas. Daripada penerangan tadi, saya dapat memahami bahawa setiap alat digital mempunyai fungsi yang berbeza dan boleh digunakan mengikut objektif pembelajaran. Sama-sama, Sofia. Sebagai kesimpulannya, penggunaan alat digital seperti Google Classroom, Canva, Padlet dan Quizizz ini dapat membantu guru menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih tersusun iaitu sistematik, interaktif dan menarik. Google Classroom sesuai untuk pengurusan kelas dan tugasan. Canva membantu menghasilkan bahan PDP yang kreatif. Padlet mengalahkan kolaborasi serta pengkongsian idea, manakala Quizizz pula sesuai digunakan untuk pentaksiran secara menyeronokkan. Sebagai bakal guru, kita perlulah sentiasa meningkatkan kemahiran menggunakan teknologi supaya dapat menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih berkualiti kepada murid kita. Terima kasih kepada Sofia kerana sudi menjadi rakan pembelajaran saya dalam sesi perkongsian ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama terima kasih.